Hmm. Hmm? Ada yang jawab ke? Tak ada? Kalaulah ada ke? Ke saya yang tak dengar ni? Okay, so bab 6 kita cerita pasal pembiakan tumbuhan tau. So dalam pembiakan tumbuhan, organ pembiakan dalam tumbuhan adalah bunga. Soalan saya, apakah organ pembiakan untuk manusia? Ovari dan testis. Yes, thank you Anisafia. Yes. So orang kata apakah persamaan bunga, testis dengan ovari? So persamaannya semua tu adalah organ pembiakan. So kenapa bunga ni kita panggil dia sebagai organ pembiakan? Sebab dekat bunga ni dia ada organ pembiakan jantan dan juga organ pembiakan betina tau. So bunga ni kadang-kadang kita kenali dia adalah sebagai bisexual. So kenapa kita kenali dia sebagai bisexual? Sebab dalam bunga tu dia ada organ jantan dan juga organ betina, ataupun bahasa dia lebih tepat organ pembiakan jantan dan juga organ pembiakan betina. Sampai sini okey tak? Yang ni saya rasa korang dah belajar masa menengah rendah kot. Okay, so saya ulang slow-slow. So ini adalah bunga. Paling senang awak ingat bunga raya tau. So dalam bunga ni, ia terdiri daripada organ pembiakan jantan dan satu organ pembiakan betina. Saya tengok dulu yang jantan. Organ pembiakan jantan, kita kenali dia sebagai stamen. Di mana stamen ini dia terdiri daripada enter dan juga filamen. So kalau saya nak ingat stamen, sumen, lelaki, jantan. So ia terdiri daripada enter dan juga filamen, saf. Kalau betina, ni enter tau. So saya buat slow-slow. Ini enter. Enter ni kalau bunga raya warna kuning tu. So filamen ni apa? Filamen ni pemegang enter. So bahagian jantan kalau perasan dia mengunjur dari tepi ni je. Okay. Now kalau bahagian betina pula, bahagian betina ni kita kenali dia, organ pembiakan betina ni pula kita kenali dia adalah sebagai carpel. Di mana carpel ni terdiri pada SSOO. Paling atas sekali ni, tempat butir dia bunga jatuh ni, ini kita panggil sebagai stigma. Pemegang stigma ni, this one, ini kita panggil dia sebagai stil. Yang akan jadi isi buah ni pula, okay, ni dalam ni tahu, yang warna hijau ni, ini kita kenali dia sebagai ovari. So biji benih ni, kita kenali dia adalah sebagai ovule. So far sampai sini okey tak? Saya ulang tahu last sekali. Bunga, alright, thank you. Right, bunga ni sebenarnya dia terlibat dalam pembiakan. Kenapa? Sebab dalam bunga dia ada organ pembiakan jantan di mana kita kenali dia sebagai stamen, dan bunga juga dia ada organ pembiakan betina, kita kenali dia sebagai carpel. So dalam organ pembiakan jantan ni, yang stamen ni, ia terdiri daripada enter dan juga filamen. Enter dan filamen, antara enter dengan filamen, yang akan kita fokus lebih nanti adalah enter. Kenapa enter? Dekat enter ni nanti ada terlibat butir bunga. Maksudnya kat sini ada melibatkan bukan butir bunga. Menghasilkan butir bunga lah, gamit jantan. Butir bunga kot cantik, butir bunga. Dalam butir bunga ada gamit jantan. Gamit jantan. Okay. Now, kalaulah organ pembiakan betina, ia dikenali sebagai carpel, di mana carpel terdiri pada paling atas stigma, stil, ovari dan juga ovule. Okay, stigma ni tempat apa? Stigma ni tempat pendebungaan berlaku. Apakah itu pendebungaan? Pendebungaan adalah proses apabila butir bunga jatuh atas stigma, kita kenali dia sebagai pendebungaan. Hello? Scammers! Menyesal angkat. Okay. Now, penat je saya angkat. Okay. Right. Now, seterusnya. Aduh, iklan pula. Okay, now. Sekali lagi. Sorry. Okay, now. Aish. Okay, so kita cerita pasal bunga. So, kesimpulannya, bunga ni terdiri pada organ jantan,
dan juga organ betina. So organ jantan ia terdiri daripada enter dan juga filamen. Dekat enter ni yang paling penting sekali sebab dekat enter ni dia ada butir bunga. Dalam butir bunga ada gamit jantan. Okey, kalau lah betina, organ pembiakan betina kita kenali sebagai karpel, di mana karpel terdiri daripada SSOO. Stigma, stil, ovari dan juga ovule. Okey, now stigma ni apa? Stigma ni adalah lokasi pendebungaan berlaku. Apakah itu masuk pendebungaan? Pendebungaan adalah maksud dia bila butir dia bunga jatuh atas stigma, itu kita panggil dia sebagai pendebungaan. Okey. Now tadi kita kata dekat enter ni ada butir dia bunga. So sekarang kita nak masuk subtopik yang kedua adalah pembentukan gamit jantan. Yang ni korang dengar slow-slow je tau. Nah, pembentukan gamit jantan ni, okey, ia akan bermula dekat sini tau. Dalam enter ni, okey, saya tunjuk dalam buku teks dulu Okey, ni tadi kita dah settle. Okey, 6.1 ni dah settle. Okey, lepas tu yang ni keluar soalan periksa tau. Soalan periksa SPM. Dia kata dekat sini kan, perbandingan antara bahagian jantan dan bahagian betina. So, apakah perbandingan? Perbandingan kita bagi persamaan dan juga perbezaan. So, apakah persamaannya? Persamaannya kedua-duanya menghasilkan gamit. Persamaan kedua-duanya letak pada organ bunga. Maksudnya statement dengan karpel kita boleh jumpa kat mana? Kita boleh jumpa dekat bunga. Perbezaannya, bahagian jantan itu dikenali sebagai stamen, kalau betina kita kenali dia sebagai karpel. Okey. Now, stamen ni sebenarnya terdiri daripada apa? Stamen ini terdiri daripada filamen dan juga enter. Manakala karpel terdiri daripada apa? Dia terdiri daripada stigma, stil, ovari dan ovule kalau awak nak tambah. Now, so apakah fungsi organ pembiakan jantan? Ia menghasilkan debunga ataupun kadang-kadang kita cakap dia adalah butir debunga. Debunga je pun boleh. Okey, kalau betina ia menghasilkan pundi embrio. Okey, di mana letaknya stamen? Dia mengunjur keluar daripada dasar ovari, manakala di mana lokasi karpel dia terletak adalah pada tengah bunga. So far sampai sini okey tak? Okey Right, so kalau okey kita teruskan. Soalan objektif kat sini macam tak banyak je. Okey. Now, kita terus tau. Now, dalam topik 6.2. So, dalam topik 6.2 sebenarnya kita nak cerita macam mana bunga dihasilkan, macam mana pundi embrio dihasilkan. Kenapa kita belajar pembentukan bunga? Sebab dalam bunga ni nanti bijaknya. Okey. Right. Dalam bunga ni nanti letaknya adalah sekejap. Letaknya gamit jantan. Kalau pundi embrio, kenapa kita belajar pundi embrio? Dalam pundi embrio ni ada gamit betina. So dalam 6.2 ni, lagi sekali kita cerita mengenai pembentukan bunga. Kenapa kita cerita pasal pembentukan bunga? Sebab dalam bunga tu adanya gamit jantan. Kita juga akan explain pasal pembentukan pundi embrio. Kenapa kita nak cerita pasal pembentukan pundi embrio? Sebab dalam pundi embrio ni ada gamit betina. Nah, katakanlah daripada buku teks tau. Ini tadi kita kata yang ini adalah enter. Enter ni dia terdiri pada 4 bahagian yang kita kenali sebagai lobule. Maksudnya, ni enter. Bila kita besarkan enter tu ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. So, bahagian ini kita kenali dia sebagai lobule. So, apa yang ada dalam lobule? Dalam lobule tu, kalau kita tengok kat situ, letaknya pundi bunga. So, ini ada 4 lobule. So, 4 lobule tu terdiri daripada 4 pundi bunga. 1, 2, 3, 4. Sampai sini okey tak? Enter ada 4 lobule. Setiap lobule tu dia ada pundi bunga. Dalam pundi bunga letaknya sel induk mikrospora. So far sampai sini okey tak dengan saya? So saya buat macam ni tau. Kalau yang ni, alhamdulillah, thank you. So yang ni kan, satu ni, ini kita kenali dia adalah sebagai pundi bunga. Dalam pundi bunga,
letaknya sel induk mikrospora. So sekarang saya nak cerita macam mana sel induk mikrospora ni nanti dia akan membentuk gamet. Okey, cerita dia asalnya dari macam ni. Tadi saya ni selalu lupa. Dalam pundi bunga letaknya sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora ni nanti dia akan mengalami meiosis membentuk tetrad. Okey, tetrad ni juga kita kenali dia adalah sebagai mikrospora. 4 mikrospora. Haploid ke diploid? Kalau meiosis. Haploid ke diploid? Haploid. Hana ada cakap ke? Bukan? Haploid. Okay. Sekejap, saya macam tak dengar lah. Ke saya punya sound ni yang tak dengar? Sorry Hana, saya macam tak dengar lah. So yang ini kita panggil dia adalah sebagai N. Haploid. Okay. Now, setiap mikrospora ni atau tetrad ni, kita ada nukleus. So, setiap mikrospora ni, nukleusnya akan mengalami mitosis. Membentuk 2 nukleus. Di mana satu nukleus itu kita kenali dia adalah sebagai nukleus tube. Satu lagi kita kenali dia adalah sebagai nukleus penjana. Saya ulang slow-slow. Now, saya ambil nota yang senang sikit lah. Yang ni, this one. Okay. Now, sekarang kita nak cerita adalah proses pembentukan gamet jantan. Proses pembentukan gamet jantan, ia bermula dengan sel induk mikrospora yang dalam pundi bunga akan mengalami meiosis. So, dia akan menghasilkan tetrad ataupun 4 sel mikrospora. So, 4 sel mikrospora yang haploid ni nanti, nukleus dia akan menjalani mitosis. Di mana nanti setiap mikrospora ni ada 2 nukleus. Setiap nukleus ada fungsi dia sendiri. Di mana nukleus tube ni nanti fungsinya untuk membentuk tube bunga. Manakala nukleus penjana ni dia akan membentuk 2 gamet jantan. Jadi nanti saya cuba carikan YouTube lah untuk awak. Saya takut nanti awak tengah blur je dengan saya ni. So saya ulang lagi sekali tau. Organ pembiakan jantan dia terdiri daripada stamen. Di mana stamen terdiri daripada anther dan filamen. Anther ni pula sebenarnya ia terdiri daripada 4 lobul. Setiap lobul dia ada pundi bunga. Dalam pundi bunga ni ada apa? Dia ada sel yang paling besar, kita panggil dia sel induk mikrospora. Di mana sel induk mikrospora ni nanti ia akan mengalami meiosis membentuk 4 sel mikrospora. Disebabkan 4 sel mikrospora itu sama, kita panggil dia sebagai tetrad. Disebabkan mikrospora ni terhasil daripada proses meiosis, bilangan kromosom itu kita kenali dia adalah sebagai haploid. So far sampai sini okey? Right Sel mikrospora ni kalau awak perasan asalnya dia ada satu nukleus je. Okey, dia ada satu nukleus je. Lepas tu nanti nukleus tu akan menjalani mitosis. Lepas menjalani mitosis, setiap sel mikrospora ni ada 2 nukleus. Nukleus ni ada nama dia sendiri. Satu kita kenali dia sebagai nukleus tube. Satu lagi kita kenali dia sebagai nukleus penjana. Nukleus tube ni fungsi dia adalah untuk apa? Menghasilkan tube bunga. Manakala nukleus penjana ni fungsinya untuk apa? Menghasilkan gamet jantan. Okey, jom kita relax dulu. Kita tengok latihan. This one. Okey, now tengok sini ya. Rajah 19 menunjukkan sebahagian daripada sistem pembiakan tumbuhan. Apakah proses yang terlibat dalam penghasilan T? Ni, nak hasilkan. Ini tadi saya ulang lagi sekali tahu. Ini kita kata dia adalah sebagai satu ni kita adalah sebagai anther yang ada 4 lobul. Setiap lobul ni dia ada kita panggil dia apa ni tadi ah? Kita panggil apa? Pundi Pundi bunga kan? Betul tak ni? Okey, setiap pundi bunga ni nanti dia ada sel induk
mikrospora. So sel induk mikrospora ni nanti dia akan menjalani proses apa? Yang ini dia akan menjadi 4 tetrad. So 4 tetrad ni juga nama lainnya adalah sel mikrospora. Sebab dia kecil tak boleh cakap induk. Dia bukan asal. Mikrospora. Okay, so jawapan dia. Adakah 1 dan 2? Saya tulis jawapan kat sini lah. A. Sebab saya nak satu muka surat je. A adalah 1 dan 2. B adalah 1 dan 3. C adalah 2 dan 4. D adalah 3 dan 4. Sekejap. Saya buat pool untuk awak. Ni kan kalau tak faham tak apa. Awak dengar je dulu. Awak rasa macam ya Allah Cikgu Mariana tengah cakap apa ni macam cakap bahasa alien kan. Tak apa. Korang dengar je. No worries. Relax je. Okay, doa semoga apa yang kita belajar ni masuk. Tak apa. Kalau rasa Amin, tak masuk. amin. Dengar lagi sekali. Soalan 1. A. B. C. D. Sekejap Okay. Launch. Cuba jawab soalan ni. Soalan nombor 2. Dah? Alright. So dekat sini ada 13 orang vote. So dalam 13 orang vote ni ada yang jawab A, ada yang jawab C. Ada lagi tak yang nak vote sebelum kita teruskan? Jangan risau. Korang ingat lagi tak nak vote macam mana? Korang buka bahagian tools. Lepas tu korang cari bahagian pools. So adalah awak boleh buat macam tu. Saya suka pool ni sebab dia tak paranoid sangat. So basically dia anonymous. So saya tak tahu pun siapa yang jawab. So basically benda ni lagi senang lah macam ni. Saya nak scan jap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Right. So dekat sini jawapannya okay, so ada orang 12. Okay. So 12 orang vote jawapannya A, B tak ada orang vote, C ada 4 orang vote, D ada seorang vote. So ada 17 orang vote. So sebenarnya jawapan yang betul sebenarnya adalah mitosis dengan meiosis. Senang kata dekat sini dia cerita macam mana daripada sel induk mikrospora ni, sebenarnya nak cerita ni tahu, macam mana daripada sel induk mikrospora ni membentuk sel mikrospora. So ingat tak cara dia nak terbentuk adalah daripada asalnya, saya contoh yang sikit kat sini. Asalnya daripada this one, sel induk mikrospora. Dia akan menjalani meiosis. Okay, membentuk ni tetrad. Membentuk T. Membentuk tetrad. Ataupun bahasa lainnya kita panggil dia adalah sebagai sel mikrospora. Kemudian sel mikrospora ni pula, mikrospora, dia punya nukleus akan menjalani mitosis. So sekarang sel induk mikrospora tu
Bayangkan ada 4, dia ada 2 nukleus. Asalnya kalau sel induk mikrospora yang biasa, asalnya dia macam ni je. Tetrad ni asalnya bayangkan 4. Macam ni setiap tetrad tu ada 1 nukleus je. Tapi nanti nukleus dia akan menjalani mitosis jadi 2 nukleus. Satu kita panggil dia adalah sebagai nukleus penjana. Satu lagi kita panggil dia sebagai nukleus tube. So kalau daripada gambar rajah ni kita nampak ada 2 proses je yang terhasil. Satu adalah meiosis. Satu lagi adalah mitosis. So sebab tu jawapannya adalah 1 dan 2. So jawapan yang paling tepat adalah A. So siapa jawab C tu, percambahan tu tak ada kaitan, persenyawaan lagi tak ada kaitan. So far sampai sini okey tak? Tajuk ni heavy sikit lah, tapi saya minta maaf, saya tak ada niat pun. Macam ya Allah, terpaksalah hidup mesti diteruskan. Okay, so far kalau sampai sini korang okey, kita nak masuk bahagian betina. Bahagian betina ni korang relax je. Bahagian betina ni memang macam okay, right. So sekarang kita nak tengok bahagian betina. So bahagian betina ni saya tunjuk buku teks dulu tau. So bahagian betina ia bermula dengan wow. Aish. Sekejap saya tengok nota balik. Tajuk ni berpeluh sikit saya. Nanti kalau ni awak ingatkan saya, cikgu teranglah balik. Awak just ingatkan saya, tolonglah terangkan balik. Saya rasa yang ni memang mencabar sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now. Okay, okay, dengar je. Now, senang kata, ni bahagian betina ni, let's say, this one tau. Cerita dia macam ni. Saya memang tajuk ni tergolek sikit lah. Ni kan, bahagian ni, yang ni, bahagian betina ni, yang ada stigma, steel, ovari, ovule, kita besarkan. Jadi macam ni. Nah, bila kita besarkan, kita jadi spesifik, kita besarkan, dia ada nama-nama khas. Okay, awak dengar je saya cakap tau. Yang paling atas sekali, namanya adalah stigma. Lepas tu, ini adalah steel. Yang paling luar sekali, this one, ini nombor 3, ini namanya ovari. Dalam sikit, namanya ovule. Dalam ovule, okay, bahagian ni kita panggil dia sebagai integumen. Dalam integumen ni, letaknya adalah nukleus. Lagi dalam nukleus tu, letaknya adalah pundi embrio. Di mana pundi embrio ni letaknya adalah gamet betina. Saya ulang, slow, relax je. Now, bahagian betina ni kita boleh besarkan, dia akan jadi macam ni. Okay, so kenapa kita cerita macam ni? Kita nak cerita di mana lokasi pundi embrio. Pundi embrio ni sebenarnya letaknya paling dalam. Okay, ovule dia ada paling dalam. So kita panggil dia sebagai pundi embrio. This is pundi embrio. Okay, luar pundi embrio kita kenali dia sebagai nucellus. Kemudian dia ada protection yang warna grey yang kita panggil dia sebagai integumen. Okay, now saya nak cerita yang ini. Okay, bahagian yang bawah ni kita kenali dia adalah sebagai placenta. Yang ini pula adalah funicle. Yang paling penting kita kenali dia adalah sebagai micropyle. Micropyle. P tau. Micropyle. Micropyle ni nanti dia adalah sebagai protection. So kalau korang pening, tak apa. Nanti saya ajar balik. Awak just ingat dalam organ pembiakan betina yang paling dalam kita panggil dia sebagai pundi embrio. Pundi embrio ni lokasinya kat mana? Dia lokasinya adalah dalam ovule. So dalam ovule dia ada lagi satu lokasi yang spesifik letak gamet betina, kita panggil dia sebagai pundi embrio. So ini je awak ingat. So saya ulang. Pundi embrio ni adalah tempat penghasilan gamet betina. Mana letaknya pundi embrio? Letaknya pundi embrio dalam ovule. Kita belajar tadi pembiakan betina. Ingat tak organ pembiakan betina yang kita kenali sebagai carpel? Yang terdiri daripada stigma, steel, ovari, ovule. Tapi ovule ni kita lebih spesifikkan. Dalam ovule, dia ada pundi embrio. Pundi embrio ni apakah kepentingannya? Dalam pundi embrio ada gamet betina. So far sampai sini okey je. Ini je. Yang ini ni tak apa. Saya bagi awak tengok je letaknya kat mana. So far sampai sini okey? Okey. Right, now kita teruskan tau. Now, sekarang kita cerita dekat sini,
Dalam pundi embrio ni ada apa? Dalam pundi embrio ni ada satu sel yang paling besar yang diplot yang kita panggil sel induk megaspora. Kalau yang jantan namanya adalah sel induk mikrospora. Kalau betina kita kenali dia sebagai sel induk megaspora. So far sampai sini okey? Okey. Now, sel induk megaspora ni nanti dia akan menjalani meiosis. Ini pun sama, perasan tak? Kalau yang bahagian jantan tadi kan, sel induk mikrospora akan menjalani meiosis. Bezanya, kalau dalam sel induk mikrospora ni tadi, meiosis dia akan hasilkan 4 anak yang sama. So, dia hasilkan 4 sel mikrospora yang sama. Disebabkan dia sama macam kembang 4, kita kenali dia sebagai tetrad. Dekat bahagian sini pun sama tau. Sel induk megaspora, dia akan menjalani meiosis. Tapi sama juga dia akan menghasilkan 4 sel anak. Tapi 3 sel anak tu akan mati. Tinggal 1 je sel megaspora yang hidup. So far sampai sini okey tak? Okey. Right Now, satu ni yang hidup nanti sama juga nukleus dia akan menjalani mitosis. Tapi bezanya, ingat tak bahagian yang jantan ni tadi, dia punya sel mikrosporanya, nukleus dia menjalani mitosis 1 kali je. Sini kan, 1 kali je. Tapi dekat sini, mitosisnya dia berlaku 3 kali. Bila 3 kali, dia hasilkan berapa nukleus? Dia akan hasilkan 8 nukleus. Now, 8 nukleus ni dia ada nama khas. Dia ada paling atas, 3 atas yang kita kenali dia sebagai antipodal, 2 tengah yang kita kenali dia sebagai nukleus tube. Lepas tu ada yang paling besar, kita panggil dia sebagai sel telur. Sel telur ni ada asisten kat tepi yang kita panggil dia sebagai synergic. Yang ni nanti buka sekolah kalau saya jumpa awak. Sabar Auni, sabar. Ni semua duniawi Auni. Relax dengar je. Okay, saya ulang slow-slow. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now. Okay, dalam pundi dia bunga. Okay, dalam pundi dia bunga, letaknya sel induk megaspora. Sel induk megaspora ni nanti, dia akan menjalani meiosis. Dia akan menghasilkan 4 sel anak. Tapi, hanya 1 je yang hidup. 3 lagi mati. So, disebabkan dia mega, so dekat sini kita panggil dia sel megaspora. Sel megaspora ni asalnya nukleusnya ada 1 je tau. Lepas tu nanti nukleus dia akan menjalani mitosis 3 kali. Dia akan jadi 8 nukleus. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nukleus. Di mana nukleus dia ni, dia scattered. Dia bersepah. Ada 3 atas. Atas. 3 atas namanya antipodal. 2 tengah, middle, kita panggil dia sebagai 2 nukleus kutub. 3 bawah, 1 paling besar, kita panggil dia sebagai sel telur. 2 yang bawah ni, sel telur ni dia ada asisten yang kita panggil dia sebagai synergic. Tapi disebabkan 8, bayangkan dia ada 8 nukleus. Tak semua tu dapat jodoh tau. Maksudnya tak semua akan terlibat dalam persenyawaan. Yang akan terlibat dalam persenyawaan sebenarnya ni je. Yang terlibat dalam persenyawaan, this one je. Allah. Ni je. Dengan yang ni. Lain tu semua antipodal, semua tu synergic tu semua, dia akan mati, broken hearted. So yang akan dapat jodoh tu nanti yang akan jumpa gamit jantan, hanyalah 2 nukleus tube kutub dan 1 lagi adalah sel telur. Sini okey tak? Yang ni kalau tak okey tak apa tau. Awak dengar je. Awak dengar nanti buka sekolah, saya suruh seorang hafal, seorang terang kat depan. Kita nak tengok awak saya terang tu, okey tak okey? Right, now kita nak tengok soalan nombor 2. Okay, so soalan nombor 2. Tengok balik soalan objektif, this one. Tapi soalan gamit betina ni tak banyak. Cancel. Nampak tak? Okay. Now, so soalan 2.
Okay, pun soalan 2. Soalan passive question ni tak banyak sebenarnya. Soalan 2. Kita ada A. Kita ada B. Kita ada C. Kita ada D. Saya nak tambah soalan saya sendiri tau. Okay. Okay, launch. Okay, next question ni. Yang ni soalan ni saya buat sendiri tau. Saya create sendiri. So, boleh jawab dulu. Look the use. Ya, nukleus kutub. Sekejap. Ni dah jawab belum? Nukleus kutub. Yes. Okay, ngam. Sekejap. Sekejap saya tengok nota saya balik sekejap. Kutub. Sel telur. Sel synergy antibody. Okay. Okay, jawab. Saya nak buat ni. Satu lagi adalah sel synergy. Okay, lantak. Okay, dah. Itu saya rasa last kali tu saya typo sikit ya. Tak apa. So, awak teka tau. Sel megaspora akan menghasilkan 8 nukleus tau. Antara nukleus berikut yang manakah akan terlibat dalam persenyawaan? Adakah nukleus kutub? Adakah sel antipodal ataupun sel sinergik? So, awak teka yang mana satu? So, soalan nombor 2 tu. Antara berikut yang manakah menjalani pembahagian secara meiosis dalam pembentukan debunga? Yang akan menjalani meiosis tau. So, jawapannya adalah A sebenarnya. Sebab tetrat ni hasil. Tetrat ni sebenarnya hasil dari meiosis. Kalau nukleus penjana adalah hasil mitosis. Nukleus tiup pun juga adalah hasil mitosis. So, jawapan yang betul adalah A. Sel induk mikrospora. So, tahniah, kat sini ada 14 orang vote. So, ada 12 orang vote A. So, yang vote C ada seorang, vote D ada seorang. So, C dengan D ini adalah kurang tepat sikit. Right, next question. Let's go. Wow. Okay, yang ni ada 14. Yang ni nasib baik semua orang betul. Alhamdulillah. So, sel megaspora akan menghasilkan 8 nukleus. Antara nukleus berikut yang manakah akan terlibat dalam persenyawaan? So, yang terlibat dalam persenyawaan sebenarnya adalah nukleus kutub dan satu lagi adalah sel telur. So far sampai sini okay? Azhar masuk. Nama dia. Susahlah saya nak sebut nama Azhar belakang tu. Okay, unik. Now, so sampai sini okay? Right, so kalau okay kita teruskan. Nanti saya bagi awak video. Saya rasa saya ada video yang best sikit tau. Ni soalan SPM. Jom kita tengok soalan SPM tahun 2000 berapa yang ni tapi saya rasa macam besok lah kalau saya jumpa nanti saya terang kat awak sebab saya rasa kalau yang ni saya buat poll ni saya rasa macam ramai orang tak nak jawab dengan saya ni kot. So, yang ini saya buat. Yang ni sebenarnya P ni apa? P ni adalah butir debunga. P ni adalah debunga atau butir debunga. Pun boleh je. Q ni sebenarnya apa? Q ni apa sebenarnya? Apakah itu Q? Saya bagi awak satu soalan.
Apakah Q? Ada. Ya. Apa lain satu? Okay, saya dah awak suruh teka Q tau. Check. Okay, launch. So teka, apakah itu Q? Apakah itu Q? Kalau korang tahu Q siapa? Teka. Sekejap. Saya ada skema jawapan ni. Sekejap. Okay, so jawapannya apa? Okay. So jawapannya, okay. Menarik. Siapa jawab ovule tu sebenarnya kurang tepat. Siapa jawab sel megaspora dengan sel induk. Sel induk megaspora pun sebenarnya adalah kurang tepat. So jawapannya ada sama ada sel megaspora dan satu lagi adalah pundi embryo. Tapi sebenarnya kalau korang perasan, mana letaknya 8 nukleus tube ni? Sebenarnya 8 nukleus tube ni asalnya dari mana? Pundi embryo ni macam kurang sesuai tak sebenarnya? Yang paling betul sebenarnya jawapannya apa? Sel induk megaspora. Betul tak? Betul tak Anis? Saya dah takut dah ni Anis. Dah lah tak bawa balik ku teks ni. Sekejap. Anis betul tak? Sekejap, saya tu gambar. Kan? Kalau yang ni, satu ni, sel megaspora kan? Kemudian dalam sel megaspora, asalnya dia ada satu nukleus je kan? Lepas tu, sel megaspora tu yang ada satu nukleus tu, nanti nukleus dia akan menjalani mitosis 3 kali kan? So, dia akan menjalani mitosis 3 kali, dia akan jadi 8 nukleus. So, basically sebenarnya, yang ini sebenarnya merujuk kepada satu sel megaspora. Betul tak? Di mana letaknya megaspora ni, mana lokasi proses ini berlaku, proses itu berlaku adalah di dalam pundi embryo. Tapi inilah pundi embryo. Oh, sel induk megaspora ni nanti dia membesar menjadi pundi embryo ke? Saya rasa pundi embryo lah. Dia akan besar, dia ambil take the space, dia akan jadi pundi embryo. So sebenarnya pundi embryo ni asalnya adalah daripada apa? Sel pundi embryo ni sebenarnya asalnya daripada megaspora. So dia enlarge, dia akan jadi pundi embryo. So betul lah. Betul. So siapa yang buat dekat saya 10 orang ni tahniah. So korang memang betul teka adalah pundi embryo. So tahniah semua orang. So alhamdulillah korang betul. Thank you. Sorry. Tajuk ni memang berpeluh sikit. Alright. So sampai sini okay? Is it okay for you? Boleh saya teruskan? Okay, now. Terusnya, so kita nak tengok adalah proses yang seterusnya. Apakah proses yang berlaku seterusnya adalah this one. Sekejap. Kalaulah saya boleh tunjuk video kat awak Kejap. Saya rasa macam saya ada video lah. Yang video yang best sikit yang kita boleh tengok. Masalah sekarang, benda ni adalah tumbuhan. Tumbuhan ni korang tak boleh feel sikit tau. So bila tak boleh feel, biotim je. Saya ada macam saya ada satu video yang memang every year kalau saya ajar, saya akan tunjuk video tu je. Tak ada benda lain. Sekejap. Saya share dalam awak punya ni. Kelas awak. In flowering plants, double fertilization involves the fusion of 2 sperm cell nuclei of the male gametophyte with 2 cell nuclei of the female gametophyte. Okay, so saya tengok dalam grup awak. So, yang ni memang selalu saya guna. Saya memang tak ada video lain dah yang saya tunjuk. Okay, ini adalah satu enter. Dalam enter ni kalau perasan dia ada mikrospora laju. Sel mikrospora ni dia akan ni adalah gamet betina.
Sekejap, apa laju gila. Okay, lagi sekali tau. Saya buat lagi sekali. Okay, dia cerita ni, ini adalah enter. Dalam enter tu, awak perasan dia ada 4 lobule. Kan? So, dalam tu dia ada sel induk mikrospora. So, sel induk mikrospora ni nanti, okay, dia akan menghasilkan mikrospora. Di mana mikrospora tu, nukleus dia akan menjalani mitosis. Okey, ni adalah gamit betina. So gamit betina ni dia akan menghasilkan 8 nukleus. Sebenarnya dia berlaku kat mana? To be specific, sebenarnya dalam pundi embrio. Dalam ovule dia ada lagi satu tempat yang kita panggil dia sebagai pundi embrio. So pundi embrio ni sebenarnya asalnya daripada apa? Dia asalnya adalah daripada sel megaspora. So sel megaspora ni dia akan enlarge besar, dia akan jadi pundi embrio. So asalnya sel megaspora ni dia ada satu nukleus. Nanti satu nukleus ni dia akan menjalani mitosis 3 kali menghasilkan 8 nukleus. Okey, so awak tengok dia ada 8. Di mana dia ada 2 yang kat tengah namanya adalah sebagai nukleus kutub. Okey. Lepas tu dia ada sel telur. Okey. So sekarang pap laju. So sekarang ceritanya yang ini bayangkan macam mana saya nak tunjuk. Awak dah tak boleh tengok pen saya ni kan. Kita nak bayangkan yang jatuh tu yang warna pollen grain tu, nama pollen grain tu sebenarnya asalnya adalah sel mikrospora. So pollen grain yang nama macam mana? Pollen grain sebenarnya adalah sel mikrospora. So sel mikrospora tadi kita belajar dia punya nukleus dah menjalani mitosis kan, menjadi 2 nukleus. Satu adalah nukleus penjana, satu lagi adalah nukleus apa? Nukleus penjana, satu lagi nukleus apa? Susahnya tak mahu kutai sekejap. Nukleus penjana, satu lagi nukleus kutub Ya ke nukleus kutub? Sekejap. Sekejap. Saya ada nota tapi nota dalam kereta. Sekejap Sepatutnya saya tak dengar lah awak jawab. Ke saya punya speaker ni saya termute? Nope. Sekejap. Come on phone. Let's go. Susah saya kalau saya cikgu saya tak ada buku teks saya pun susah sikit nak ajar. Bio ni heavy sikit. Saya dah sorry Sekejap. Lambat pula. Sekejap saya nak cari satu nama dia. Tadi apa? Gamit jantan. Sekejap. Awak ada type tak? Boleh tak type kat saya? Oh, okay. Satu lagi tadi kita kata, nukleus tube. Tadi adalah nukleus penjana, satu lagi adalah nukleus tube. Thank you Hana. Thank you. Selamatkan saya. So, bayangkan dalam pollen grain tu asalnya adalah sel mikrospora. Sel mikrospora tu asalnya ada satu nukleus. Di mana nukleus ni akan menjalani mitosis membentuk 2 nukleus. Satu nukleus penjana, satu lagi adalah nukleus tube. So, bila butir ada bunga jatuh, awak akan perasan tau, dia akan membentuk tube. Tube tu. Ya Allah, susahnya membentuk tube. Okay. Dia akan membentuk tube. So, macam mana tube itu terbentuk? Tube itu terbentuk adalah hasil daripada nukleus tube. So, nukleus tube tu yang dapat bentuk tube dia bunga. Lepas tu awak perasan, dalam tube tu, nanti tu, dia ada gamit jantan. Okay, gamit jantan tu sebenarnya asalnya daripada mana? Dia adalah asalnya daripada nukleus penjana. Tengok laju kan? Pak. Nah, nukleus tube. So, senang kata macam ni. Apakah fungsi nukleus tube? Fungsi nukleus tube adalah nak membentuk tube dia bunga. Dekat belakang nukleus tube tu sebenarnya ada apa? Dia ada nukleus penjana. So, nukleus penjana ni nanti, dia yang akan menjalani mitosis membentuk gamit jantan. 2 gamit jantan. So, kesimpulannya, gamit jantan ni sebenarnya asalnya daripada mana? Asalnya adalah daripada nukleus penjana yang akan menjalani mitosis membentuk gamit jantan. So, tiup dia bunga tu kalau perasan, dia menuju ke arah mana? Kan? Dia akan menuju ke arah mikropil. Dia akan pecahkan mikropil. Di mana satu gamit jantan, dia akan senyawakan sel telur. Satu lagi, dia akan senyawakan 2 nukleus tube. Sebab tu kalaulah dalam tumbuhan, persenyawaannya kita kenali dia adalah sebagai persenyawaan ganda 2.
Right. Okay, so next one. Yang ni kalau tak faham tak apa. Saya share je dulu, nanti kelas tambahan hari Sabtu nanti kita terang lagi sekali. Okay. So awak jangan risau tau. Relax je dengan saya. So cerita dia macam ni. So bayangkan dalam tajuk 6.3. 6.3 adalah proses pendebungaan dengan persenyawaan ganda dua. Nah, proses pendebungaan ni apa? Proses pendebungaan adalah butir dan bunga jatuh atas stigma. Ingat tak? Pendebungaan ni ada ejen pendebungaan. Apakah contoh ejen pendebungaan yang paling awak tahu? Apakah ejen pendebungaan? Awak kena type lah. Saya tak dengar lah awak jawab. Apakah nama pendebungaan sebenarnya apa? Adalah proses butir dan bunga jatuh atas stigma. So proses butir dan bunga jatuh atas stigma dia perlukan ejen pendebungaan. So contoh ejen pendebungaan yang paling famous adalah lebah lah. Okay. Now, ini awak just hafal dia ni. So cerita dia pertama. Proses debunga adalah proses butir debunga jatuh atas stigma. Bila debunga ni jatuh atas stigma, debunga ni akan bercambah. Dia akan membentuk tiub. Macam mana tiub debunga ni terhasil? Tiub debunga ni terhasil disebabkan oleh nukleus tiub. Macam mana proses ini boleh berlaku? Disebabkan dekat stigma dia ada madu ataupun nektar. Okay. Now, bila tadi kita kata nukleus tiub ni tadi, dia membentuk tiub debunga. Tiub debunga tu dia akan terbentuk menuju ke mana? Dia akan menuju ke arah pundi embrio. Kalau awak perasan kat sini, okay, dekat sini nanti dia bentuk nukleus tiub, tiub debunga. Pada masa sama, nukleus penjana ni dia akan menjalani mitosis membentuk dua gamit jantan. So kesimpulannya, tiub debunga ni yang terhasil daripada nukleus tiub ni tadi, okay, dia akan membawa dua gamit jantan. So, nukleus tiub ni nanti dia akan pecahkan makropil. Makropil ni adalah laluan lah. So, bila makropil ni pecahkan, nanti nukleus penjana ni nanti kalau awak perasan dekat sini, nukleus penjana ni nanti dia akan merosot. Bila dia merosot, dia akan memberi laluan kepada dua gamit jantan. Di mana satu gamit jantan tu nanti dia akan senyawakan sel telur membentuk zygot. Satu lagi gamit jantan dia akan senyawakan dua nukleus tiub membentuk nukleus endosperma. Okay. So, dua nukleus endosperma ni nanti dia akan berkembang menjadi tisu endosperma. Manakala zygot ni nanti dia akan berkembang menjadi embrio. Kesimpulannya, relax je. So, kesimpulannya, dalam tumbuhan, proses persenyawaannya kita kenali dia sebagai persenyawaan ganda dua. Apakah yang dimasukkan persenyawaan ganda dua? Masuk persenyawaan ganda dua adalah ada dua persenyawaan. Okey, macam kita tahu tadi kan, nukleus penjana tu nanti dia akan menjalani mitosis membentuk dua gamit jantan. Satu gamit jantan tu nanti dia akan senyawakan dua nukleus kutub. So, bila dia senyawakan dua nukleus kutub, dia akan membentuk apa? Nukleus endosperma triploid ataupun kita panggil dia sebagai tisu endosperma. Now, satu nukleus kutub, satu gamit jantan tu nanti dia akan senyawakan sel telur membentuk zygot. Persenyawaan ni penting. Sebab kalau tak ada persenyawaan, buah tak akan berkembang, biji benih tak akan berkembang. Maksudnya selepas persenyawaan ganda dua, barulah buah terhasil. Di mana buah tu sebenarnya adalah asalnya daripada apa? Selepas persenyawaan, buah tu sebenarnya asalnya adalah daripada ovari. Tapi kalau kita suka ovari. Kalau tumbuhan, dia tak. Tumbuhan, apa yang paling dia suka sebenarnya dia adalah biji benih. So biji benih ni kita boleh jumpa kat mana? Dalam biji benih sebenarnya ada apa? Dia ada zygot. Yang ni tak apa, yang ni relax je dengan saya. So yang ni awak steady je. Yang ni tak boleh lah. Yang ni saya rasa saya kena belajar ajar face to face lah. Saya rasa ajar dekat sini rasa semua orang macam nak pingsan je. Okay, last. Sebelum kita tutup kelas malam ni. Relax jauh ni. Ni semua duniawi. Sabar semua, sabar. Okay, now, so Rajah 2.1 menunjukkan satu sistem pembiakan satu tumbuhan berbunga. Okay, yang ditunjuk dekat sini apa? Sebenarnya yang ditunjuk kat sini adalah
nukleus apa nukleus kutub So nukleus kutub. Nukleus kutub ni nanti ada 2 nukleus kutub kan. 2 nukleus kutub ni nanti dia akan disenyawakan oleh gamit jantan. Bila dia senyawakan oleh gamit jantan, dia akan jadi 3 nukleus 3 triploid Ayat saya pun selalu lupa lah. Susah. Sekejap. Tak bawa aku teks balik. Okay, ni nukleus endosperma triploid. Nukleus endosperma triploid. Okay, sekejap. Sekejap. Copy. Next, pergi sini. Okay. Paste. Okay. Right. So cerita dia sini kan, kalau awak perasan, kalau 2 nukleus kutub, okay, bila kita senyawakan dia, okay, dia akan menghasilkan nukleus endosperma triploid. So nukleus endosperma triploid ni dia adalah tisu endosperma. Tisu endosperma ni fungsi dia sebagai apa? Sumber makanan. So kita boleh jumpa kat mana? Kita boleh jumpa kat biji benih. Okay, now soalan dekat sini. Sel M terbentuk selepas satu proses fisiologi. Apakah kepentingan pembentukan sel M untuk kemandirian tumbuhan tersebut? A. Meningkatkan pencambahan biji benih. B. Membentuk tisu endosperma. C. Membentuk tisu endosperma yang akan berkembang menjadi cotyledon. D. Menghasilkan biji benih yang banyak dalam tempoh yang singkat. Ouch. So which one is the answer? Sekejap Yang ini pun memang miskin. Ini soalan nombor 3. So lepas ni saya berhenti. Saya rasa semua orang nak pengsan dah ni. Sabar semua. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi masuk kelas. Bukan senang nak masuk kelas ni kan. Okay. Thank you tau. Soalan 3. Jangan rasa sia-sia awak masuk kelas ni. Awak dengar saya cakap pun dapat pahala. No worries. You are better than others yang tak dapat join. Jangan risau. Thank you so much. Try Anisafia. Jawab Anisafia. Tajuk ni memang tajuk ni 2 tahun tau keluar. Memang tajuk ni memang tajuk yang famous sikit lah. Ini SPM tahun bila ni soalan Sekejap Saya tengok SPM tahun bila ni. SPM tahun 2022. So jawapannya mana satu? Sebenarnya dia cerita sebenarnya saya bagi hint. Jawapannya sebenarnya ada tisu endosperma. Tapi mana satu statement yang betul? Meningkatkan pencambahan biji benih ni sebenarnya dia apakah kepentingan sel M untuk kemudian tumbuhan tersebut? Meningkatkan pencambahan biji benih tak? Ni salah. Okay. Membentuk ini pun sebenarnya salah. Anak benih yang banyak dalam tempoh yang singkat. Jawapannya tinggal B dengan C je. So mana satukah yang lebih sesuai? Meningkatkan pencambahan biji benih. Kejap. Saya tengok skema jawapan sekejap. Ni soalan ni. Sekejap Saya takut. Dia kalau tak ada skema, saya pun tak berani sebenarnya. Saya rasa kalau bio ni saya ambil SPM kan. Saya tak tahulah sama ada walaupun saya cikgu bio kan. Saya tak tahulah sama ada saya boleh jawab. Saya dapat A+. Ini soalan nombor 3. Kita tengok skema jawapan. Kita tengok siapa yang kena. Wow. Ini soalan nombor 3 dia kata jawapan dia dekat sini kan. M adalah nukleus triploid yang akan berkembang menjadi tisu endosperma. Di mana tisu endosperma membekalkan makanan kepada biji benih yang bercambah. Meningkatkan. So maksudnya jawapannya adalah A lah. Kesian awak saya pergi padam. Sebab sebenarnya tisu endosperma ni adalah sumber kepada makanan. Yang berkembang menjadi buah ni sebenarnya asalnya adalah daripada ovari. Yang jadi cotyledon ni sebenarnya apa? Ini adalah asalnya adalah daripada zygote. Zygote akan jadi embrio. Zygote ni asalnya jadi embrio.
Sabau ni. Jadi, embryo. Embryo ni letaknya kat mana? Letaknya adalah dalam cotyledon. So, meningkatkan penjamahan biji benih. Sebab sebenarnya dia kata M ni adalah sumber makanan. Tadi saya kata sumber makanan kan? So, sumber makanan untuk percambahan. So, dia kata dekat sini jawapannya adalah A. Right. So, saya nak minta maaf atas banyak kesilapan dekat sini. Now, last kali soalan nombor 4. Last Last. Soalan nombor 4. Tak apa. Kita belajar Sama-sama belajar. A, B, C. Ada himahnya lah. Kita beli buku ni sama-sama. Okay, launch. Let's go. Try last. Lepas tu kita tidur apa ni kan. Yang ni just for your reflection tau. So, tak apa tau kalau tak faham sangat. Janji awak masuk pun dah cukup baik dah dia sebenarnya. Okay, launch. You. Alright, so last soalan. Soalan nombor 4. Apakah bahan yang sesuai menggantikan nektar? Nektar ni sebenarnya madu tau. Nektar ni sebenarnya jawapannya adalah madu. Apakah bahan yang sesuai menggantikan madu? Mana satukah yang sesuai? Something sweet lah kan? So jawapan yang sesuai sebenarnya, yang ni saya tahu sangat. Yang ni confirm saya betul. Adalah larutan sukrosa. Kalau oksin ni tak ada. Oksin ni adalah untuk pertumbuhan. Alright. Okay, so itu saja. So basically kita dah habis tajuk. Cikgu nanti explain lagi please. Boleh ni. Mesti. Datang kelas tambahan hari Sabtu. Hari Sabtu saya ada. Sebab hari esok Jumaat tu saya rasa kita tak sempat ada kelas tau. Sebab kita ada majlis perpisahan. So no worries. Saya mesti bagi tahu apa yang keluar. So hari Sabtu tu nanti kita bagi tahulah soalan sekali, study topik apa semua keluar. Alright, so for those yang masuk kelas ni saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Alright, so kita tengoklah sekali tahap kefahaman korang hari ni. Korang faham banyak mana? Okay, so hari ni jangan risau kalau korang tulis kat situ tahap kefahaman korang. Apa tu tak nak. Tahap kefahaman hari ni kita tengok yang buat ada 12 orang. So saya tahu tajuk ni is quite challenging sebenarnya. Sangat challenging kan. Bukan untuk awak. Untuk saya sebagai cikgu pun nak mengajar pun is quite challenging for me. So ada 15 orang yang vote. So yang boleh faham antara 100 hingga 80 ada seorang. Yang faham antara 79 hingga 60 ada 11 orang. Yang faham antara 59 hingga 40 ada 4 orang. Yang faham antara 39 hingga 20 ada 2 orang. So jangan risau yang 2 orang. Okay. Anak ni apa ni? Cuba teka dah. Okay. Okay, right. Alright. So so itu saja. Thank you so much for join the class. Saya minta maaf kalau nampak je tak prepare sikit kan. Saya rasa je dah prepare tapi buku teks tertinggal kan. Tak ada buku teks kan. Tapi tak apalah, kita cuba sedaya upaya. Alright. So selamat bercuti. Kita jumpa hari Jumaat. Hari Jumaat. Okay, so bye. Hari Sabtu nanti kita buat kelas tambahan. Ganti. Okay, setiap kejayaan tu mesti ada pengumumanan. So kita dah kena korbankan masa dan tenaga. Banyaknya emoji. Okay, bye. Bye semua. Right, so saya endkan recording. Okay, so bye. Bye semua. Bye. Bye. Okay, end down. Okay, Assalamualaikum and good night. Okay, stop recording. Alright, bye.